kita akan rasa buku cerita itu sahabat. Jadi dalam hal ini sebenarnya bagaimana kita nak melahirkan perasaan rindu kita kepada Rasulullah SAW sendiri. Jadi kita kata orang yang kita sayang ni telah pergi meninggalkan kita. Jadi kita lihat akan bacakan bagaimana hadis tentang hari yang terakhir dalam ayat baginda Rasulullah SAW. Ini yang ambil daripada orang waktu. Cuba kita lihat ini. Anas bin Malik meriwayatkan katanya, sekalian kaum muslimin yang sedang bersolat subuh di belakang Abu Bakar di hari Isnin dikejutkan oleh munculnya Rasulullah SAW daripada sebelah kaki bilik Aisyah dari doa Maryam. Baginda melihat dan memberikan iman. Abu Bakar pun berundur ke belakang seolah-olah nak memberikan peluang kepada Rasulullah SAW untuk menjadi imam. Tetapi Rasulullah SAW keluar tidak bersama-sama dengan sahabat. Kata Anas tadi, hampir-hampir sedang jemaah tersebut bersuara dengan solat mereka. Dari gembira melihat Rasulullah SAW. Namun baginda memberi isyarat kepada mereka supaya meneruskan sembahyang. Lepas itu baginda melepaskan tadi dan masuk ke dalam, meninggalkan para sahabat. Supaya itu Rasulullah SAW tidak berkesempatan lagi untuk bersembahyang di waktu yang lain. Itu adalah solat yang terakhir Rasulullah SAW sahabat secara berjemaah. Semasa siang semakin cerah, Rasulullah SAW menjemput Fatimah, kisah yang masyhur, dan membisikkan kepada dia sesuatu, menyebabkan Fatimah menangis. Dan seketika kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu yang lain kepada Fatimah. Lalu Fatimah tersenyum. Jadi benda ini dilihat oleh Aisyah, dan Aisyah bertanya, jadi apa jawab Fatimah? Fatimah kata baginda membisikkan bahawa Allah akan menjemput yang melalui sakit yang berbeda alamnya. Seperti mana kita tahu, Rasulullah melalui sakit sebelum Rasulullah wafat. Itulah yang membawaku untuk aku menangis. Jadi Rasulullah sebut macam itu. Jadi pada kali itu Rasulullah SAW membisikkan bahawa aku adik keluarga dia yang diwafatkan Allah SWT. Memang Fatimah adalah satu-satunya keluarga baginda yang diwafatkan, ataupun anaknya yang diwafatkan selepas wafat Rasulullah. Jadi itu yang menyebabkan aku tersenyum, kata Fatimah. Saya betul Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahawa beliau adalah Sayyidah Nisa al-Alami, dia penghulu wanita dunia. Fatimah melihat beban kesakitan Rasulullah lalu berat, sehingga Rasulullah SAW memberitahu, alangkah berat, sehingga Rasulullah diberitahu oleh Fatimah, alangkah berat siksa kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah SAW jadi siksa dari bagi diriku selepas daripada hari ini. Seperti mana yang kita maklum juga, bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada malaikat Israel yang mencabut nyawa supaya ditipukan sakit yang dialami kepada dirinya, tidak kepada umatnya. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi saat ini juga lah Rasulullah SAW memahami Hasan bin Husain, dan begitu Rasulullah SAW mencium untuk ilmu sambil wasiat kepada mereka tentang kebaikan. Dia Rasulullah menjemput isteri-isteri dia, menasihati dan memperingatkan mereka. Namun dengan kehendak Allah, kesakitan Rasulullah alami itu semakin lama semakin bertambah. Kesan daripada racun, kalau kita lihat semua kesan daripada racun yang dialami, yang termakan oleh Rasulullah dalam peristiwa Khaybar. Siapa yang melakukan? Seorang perempuan Yahudi. Yahudi ini memang selama-lamanya akan menjadi musuh kita. Dan dia adalah sebenarnya yang membunuh Rasulullah. Pandangan antara ulama, antara sebab kematian Rasulullah adalah kerana racun tersebut. Dan akhirnya menyebabkan Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini aku masih lagi merasakan kesakitan daripada kesan makanan di Khaybar. Inilah maksudnya aku dapati nafasku semakin terputus-putus kerana kesan racun itu.
Bila Rasulullah mewasiatkan kepada Aisyah untuk diwasiatkan kepada orang ramai tentang sabda iaitu solat dan berbuat baiklah kamu kepada hamba saya milik kamu, dan baginda mengulang-ulang perkataan ini. Di saat nazar baginda Rasulullah SAW semakin hampir. Dan satu riwayat ceritakan bahawa baginda bersugi dengan sepuas-puasnya, dia pun bersugi dengan sepuas-puasnya. Dan pada masa itu terdapat sebuah bijana di hadapan Rasulullah SAW berisi air, di mana baginda memasukkan tangannya untuk menyapukan air ke mukanya sambil berkata, kematian ini benar, kematian ini ada safarnya. Betapa beratnya kesakitan yang Rasulullah alami. Dan tidak berapa lama selepas baginda Rasulullah SAW selesai menggigit giginya, Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya ke langit dengan relungan mata ke atas disusuli dengan gerakan bibirnya. Aisyah telah mendengar ungkapan terakhir yang dinafaskan oleh Rasulullah SAW, seperti mana yang berikut. Rasulullah berkata, jika kata terakhir daripada Rasulullah, bersama-sama dengan mereka yang telah engkau kurniakan dan golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dariku dan kasihanilah dariku, letakkanlah dariku dengan kasih yang tertinggi. Ya Allah, ya Tuhanku, kasih yang tertinggi. Rasulullah mengulang-ulang ayatnya. Inilah kata-kata yang terakhir, dan akhirnya Rasulullah SAW tangan baginda dari bawah, dan terus Rasulullah SAW bersama dengan kekasihnya yang tertinggi, seperti mana yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini bagi Allah, dan semuanya kembali kita semua kepada-nya. Jadi inilah peristiwa yang berlaku pada Nabi kita yang kita kasih. Dan dalam akhir hayat baginda Rasulullah SAW, masih lagi Rasulullah memikirkan tentang umatnya. Kalau kalam-kalam terakhir yang kita biasa dengar adalah Rasulullah menyebut tentang umatku. Tapi bagaimanakah sebenarnya kita mengambil peristiwa ini sebagai sesuatu yang meninggalkan kesan dalam hidup kita? Bukan sekadar kita kata kita lalui melalui Rasul ini sepanjang tahun, tapi kita masih lagi melakukan perkara yang sama. Di manakah kesungguhan kita untuk mengenali pribadi Rasulullah SAW? Jadi peristiwa kewafatan Nabi SAW ini berlaku pada pagi, iaitu disebutkan di dalam Rahim Maktub pada hari Isnin. Hari Isnin harinya sama seperti mana hari kelahiran Nabi.